Taufik itu tak membuat video yang biadab macam tu, saya tak jadi macam ni. Saya bagi tahu fakta ni. Saya bagi tahu fakta bahawa engkau dulu adalah budak pejuang. Engkau dulu adalah budak pejuang yang masuk, aku baru proses kau punya IC. Tak selesai. Tu soalan aku, adakah betul kau PKR? Sebab pada masa aku daftarkan, kau tak lepas lagi PKR. Ni saya nak bagi tahu ni. Supaya whoever paymaster dia, checklah balik budak-budak korang ni. So, apa yang saya nak katakan berkenaan dengan Taufik ini, alright, dan apa yang saya boleh katakan, untuk paymaster dia pergi check sama ada dia tu betul lah ke masuk PKR. Now aku cabar Taufik, kau tunjukkan kau punya nombor dan keahlian PKR. Kau jangan sembang kan. Kita jadi panas kan, kita jadi panas sebab kau cerita berdegar-degar ni. Cara penyampaian kau, cara kau punya perdebatan kau pun. Kalau boleh lah aku kata art of perdebatan dekat situ kan. Sedangkan kau cuma buat video dan kau bercakap seorang-seorang. Tak usah layan Taufik Iskandar tu, Faizal Rahman. No. Masrul, saya kena jawab sebab itu dihantar oleh panglima atas mereka. Dia dihantar tu. Dia dihantar. Jadi whoever yang tampil ke depan, aku akan cantas seorang demi seorang. Jadi anak jantan dan berdebat mengikut fakta. Itu cerita dia.